Assalamualaikum. Hari ni kita bersambung lagi untuk proses merubah Iveco Daily daripada sebuah van biasa kepada camper van. Untuk hari ni saya nak tunjukkan yang kita akan mula mengecat bumper plastik di sekeliling van supaya dia nampak lebih kemas, nampak lebih cantik. And then untuk kali ni kita akan gunakan spray tangan yang ada rubberized. Sebenarnya spray ni saya tunjuk spray ni murah je, kita boleh dapatkan di Shopee RM10. Kita boleh gunakan dia untuk dapatkan hasil efek kasar, and then dia akan lebih tahan lama daripada air, daripada karat dan juga daripada calar. Itu jadi untuk kali ni kita akan gunakan, biasanya dia akan gunakan benda ni untuk undercoating bawah body, tapi kita akan gunakan sekali untuk dinding di bahagian tepi. So untuk permulaan ni kita akan dapatkan nozzle yang jenis macam ni supaya kita mudah untuk pasang dia. Nozzle ni kebaikan dia adalah mudah untuk kita handle masa waktu spray. Okey, dia akan jadi bentuk macam ni lah. Okey, untuk permulaan ni kita akan bersihkan dulu, sebab bumper ni sebenarnya kita dah pun gosok sebelum ni. Kita gosok guna kertas pasir 400, saiz 400. So semalam kita dah gosok, tapi saya tak tunjukkan waktu kita gosok. Jadi untuk hari ni kita perlu bersihkan dia gunakan thinner and then kain. Kita akan lap semua bahagian bumper ni supaya nak hilangkan dia sebahagian habuk-habuk ataupun benda-benda asing lah. Macam ni tengok, ada tai kelawar ni, so saya kena bersihkan dululah. Pastikan jangan ada habuk-habuk pasir ataupun benda-benda asing sebelum kita spray. Nanti dia akan jejaskan kita punya kualiti mengecat. So untuk permulaan ni kita gosok dulu guna thinner di semua bahagian yang mana kita nak cat. Ini penting supaya bila kita spray, cat tu lebih melekat, cantik. Okey, untuk ni juga kita nak kena bagi tahu, sebab bila kita spray kita tak perlu spray tebal-tebal, sebab spray cat ni dia memang jenis bergetah. So pastikan jarak yang hampir lebih kurang dalam sekaki daripada permukaan. Goncang dulu spray. Sebenarnya kita boleh buat dengan mudah cuma pastikan cuaca bermatahari lah. Jangan sewaktu lembap hujan kita tak boleh spray lah. Untuk cuci ni sekejap sajalah, sebab kita dah gosok. Kita cuma nak buang habuk-habuk dan nak pastikan dia akan melekat cantik nanti. Kita tape di bucu-bucu di bahagian-bahagian yang susah supaya tak nak kena cat. Kemudian baru kita guna plastik supaya mudah untuk kita kontrol lah. Kadang-kadang bila kita tape, kalau tape tu besar, susah kita nak buat bentuk di bahagian-bahagian yang bengkok-bengkok ataupun corner-corner macam ni. Kalau tape besar kita nak tekan tu agak susah.
Jadi cara dia pakai tip kecil, potong pendek-pendek dalam 2 inci, and then kita tampal 2 inci. So kerja lebih jadi cepat dan lebih kemas. Tarik kelawar ni agak susah sikit lah. Dia keras. Okay. Okay, kalau boleh dapatkan thinner satu tin macam ni senang. Sebab harga dia pun tak mahal sangat. Dalam 20 lebih je. 24, 25. Tengok kedai lah. And then thinner ni pun macam-macam benda kita boleh buat. Okay, dah cukup. Okay, untuk mula-mula kita perlu goncang dulu. Goncang sampai rasa guli yang ada kat dalam ni lancar bergerak. So bila dah lancar bergerak tu maknanya dia dah cair dan sekata lah. Okey, untuk kerja-kerja mengecat lah, apa-apa pun kalau boleh dapatkan kertas-kertas kita pakai. At least kita boleh tutup macam exhaust ni ke, rim ke, and then tayar supaya dia tak nak kena cat lah. Okey, untuk bawah body ni, dekat bawah lapik tayar ni kita dah spray sebelum ni, cuma saya tak ada buat video. Kita gunakan bahan material yang sama yang kita akan gunakan sekejap lagi. Okay, untuk hari ni saya akan tunjuk contoh dekat bahagian sini. Ni tak perlu risau kan, kalau boleh kita boleh spray sekali jalan je satu kereta. Tapi kalau sibuk kita boleh buat 2-3 kali, tak masalah. Macam saya, ini pun saya buat 1 jam. So hari ni saya tambah lagi dalam 1 jam untuk siapkan. Sebab kalau kita spray bahagian ni and then besok kita sambung pun tak ada isu sebab dia tak terlalu lama. Okey, kita sambung semula kan. Tadi saya rehat sekejap. So kita nak teruskan untuk bahagian bumper. Bahagian bumper depan Okey, kita akan mulakan dengan balut apa ni bahagian bumper terlebih dahulu. Kita akan mulakan daripada sebelah kiri. Tadi kita dah gosok bumper depan ni. Bumper depan ni kita gosok guna kertas pasir saiz 240. Okey, 240 ni agak kasar. Tapi memang kita nak kasar dan kita tak peduli sangat pasal apa ni, permukaan bumper yang asal ni. Sebab kita akan spray nanti, bendanya memang akan dapat kasar. Okey, kebaikan dia bila kasar, spray yang kita akan tembak nanti dia akan lagi masuk ke dalam permukaan bumper. Ini kita pakai tip yang saya cakap tadi, plastik tip tadi. Dia dah ada masking tip warna kuning ni, masking tip. Jadi kita tampal. Setelah kita dah di atas apa tu masking tip yang kita letak mula-mula yang saya cakap tadi. Ini maksud saya, bila kita dah tip masking tip yang asal tadi, yang mula-mula, dia akan mudahkan kerja kita. Dia akan mempercepatkan kerja kita untuk pasang plastik. So bila kita pasang plastik ni, tak kemas sangat pun tak apa, dan dia akan jadi cepat lah. Macam dekat tempat corner macam ni, dia akan lebih cepat lah. So
Sebab tadi pada awal kita memang dah ada masking tape. Okey, kita baru je siap spray bahagian depan bumper depan. So mana-mana tak kena, kita boleh layangkan. So nampaknya macam dah okey. Nampak dia punya kasar tu dah sekata, dan semua tempat dah sekejap lagi kita akan spray sebelah sebelah sini nampak nipis lagi bagi dia nampak kasar. Alright, sebelah sini dah okey, dah depan. Okey, sekarang dah hampir setengah jam kita baru lepas siap cat bumper ni. So sekarang kita boleh tengok hasil dia macam mana. Bahagian bumper depan ni kita cat tebal sikit Kita cat dua kali, ada bahagian 3 kali.
sebab kita nak elakkan dia daripada mudah terkopek lah. Kalau kata kena batu atas jalan raya, dia lebih tahan lah. So sebab tu kita cat tebal di bahagian depan. Cuma tinggal bahagian tepi ni kita buat 2 lapisan sahaja. Bahagian depan kita ada buat 3. Total keseluruhan cat yang kita dah pakai sebanyak 5 tin. Ini pun tebal yang saya buat. Kalau ikutkan 4 tin pun dah memadai. Tapi dah halang-halang saya dah buat. Saya fikir buat biar puas hati, lebih tebal, lebih bagus dan lebih tahan lama lah. Sebab benda ni kita bukan nak buat banyak kali. Jadi halang-halang kita dah buat sekali jalan ni. Itu saja. Selamat mencuba. Assalamualaikum.